Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Saya Iris Alisha, wartawan cilik TVBS SKKB. Pada hari ini, Sekolah Kebangsaan Kebun Baharu telah mengadakan sambutan Hari Raya Aidilfitri peringkat Sekolah Kebangsaan Kebun Baharu. Pada awal pagi, murid-murid berkumpul di dataran Iltizam untuk mendengar ucapan guru besar. Selepas itu, murid-murid juga melihat persembahan di kalangan murid-murid seperti nyanyian lagu Hari Raya. Selepas itu, murid-murid akan berkumpul di kelas untuk menikmati juadah. Okeylah, perut saya dah lapar dah ni. Saya nak pergi makan lah. Bye, jumpa lagi. Okey, saya dah siap makan. Jom kita terjah ke kelas lain. Zalia bawa makanan apa hari ni? Saya bawa jajan Kari pap, spaghetti carbonara. hari ni saya bawa sosis dengan ni. Sosis lah. Kopiah carbonara. Saya bawa dade. Macaroni. Teacher bawa makanan apa hari ni? Saya bawa roti jala dan juga mi kari. Oh. Adik, dah berapa duit raya sekarang ni? Duit raya saya 400 lebih. 300 lebih. Duit raya saya RM500. Adik, berapa duit raya? 1028. 457. Berapa? 288. 380. 8400. 240. 210. Yang paling special untuk hari ini ialah Instant Photo Booth. Untuk semua warga SKKB merakamkan momen-momen bersama orang yang tersayang. Sekian saja pada liputan saya hari ini. Jangan lupa like, share, komen, subscribe dan jangan lupa follow akaun YouTube dan TikTok kami. Bye. Selamat Hari Raya Aidilfitri.